Juhainah ni dia yang paling akhir masuk syurga. Bila dia sampai di pintu syurga, nak masuk syurga, benda pertama yang dia kata pada Allah, ya Allah Tuhan aku, syurga penuh lah mana. Kata Allah, aku bagi syurga ke hang. Nanti sat hang genung dunia. Dia pun bayang. Bayanglah dunia. Ya, kita nak pergi sebuah tempat, nak pergi Mekah pun 8 jam punya luahnya. Nak pergi Amerika berapa 12 jam ke lebih lagi. Nak pergi Kuala Lumpur pun 4 jam, bukan mudah nak sampai. 6 jam. Coba hang bayang dunia. Bayang. Aku bagi kat hang, kata Allah, dunia 10 kali ganda hang bayang tu. Apa dia kata kat Tuhan? Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kau mempermain-mainkan aku, kata Tuhan, sedangkan engkau tu Tuhan sekalian alam. Pasal apa? Sebab dia paling lekeh sekali, paling akhir masuk syurga. Masuk syurga tu telah dihina oleh Tuhan lah. Engkau nak bagi kat aku syurga yang seluruh dunia ni, aku dah kena seksa, masuk neraka, masuk syurga paling last sekali. Takkan kau nak aku ni dapat syurga yang seluruh dunia 10 kali ganda? Dia tak percaya. Sebab dia faham dia siapa, dia kenal dia siapa, dia sedap dia siapa. Jadi subhanallah, bayangkan syurga dia. Pasal apa? Sebabnya kerana itulah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang beramal amal yang soleh. Pasal apa masuk syurga? Sebab ada amal soleh yang Tuhan terima. Pasal apa masuk neraka? Sebab ada dosa yang Tuhan tak ampuni. Bila dah selesai disiksa oleh Tuhan, kamu dah akan dimasukkan balik ke dalam syurga. Kita ni jangan pernah kata tak apa masuk neraka, yang penting last masuk syurga. Jangan pernah kata macam tu. Sebab kita tak mau 1 minit pun, 1 saat pun, 1 detik pun pernah jadi penghuni neraka. Kita tak mau.